Seorang pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan pada Jumaat atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian 9 anggota pasukan simpanan persekutuan FRU Selasa lalu. Tertuduh Rudi Zulkarnain Mat Radi, 45 tahun dari Kampung Kota, Hilir Perak bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap 9 pertuduhan yang dibacakan. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa memandu dengan cara berbahaya kepada orang awam hingga mengakibatkan kematian kepada S. Perumal, 44 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan di kilometer 15 Jalan Sungai Manik dalam daerah Hilir Perak jam lebih kurang pukul 9.05 pagi pada 13 Mei 2025. Bagi pertuduhan kedua sehingga 9, tertuduh didakwa melakukan perbuatan sama menyebabkan kematian kepada Muhammad Roslan Abdul Rahim 46 tahun, Muhammad Pozli Jaudin 41 tahun, Nurid Pandak 34 tahun, Amiruddin Zabri 38 tahun, Muhammad Hilmi Muhammad Azlan 38 tahun, Muhammad Akmal Muhammad 35 tahun, Damat Rulan Abdul Latif 33 tahun dan Akmal Wafi Anwar 28 tahun di tempat, masa dan tarikh sama. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 yang membawa hukuman penjara 5 hingga 10 tahun dan denda tidak lebih RM50,000 serta hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen memandu tidak kurang 5 tahun jika sabit kesalahan. Tertuduh yang masih bujang diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, Francis Sinapan memohon jaminan minimum atas alasan tidak mampu membayar kerana mempunyai pendapatan kurang RM2,000 sebulan dan menghidap penyakit asma. Mahkamah kemudian menetapkan wang jaminan sebanyak RM6,000 bagi semua pertuduhan dan kes disebut semula 17 Jun ini.